Hello, Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Hari yang ke berapa aku tak ingat dah ni. Walaupun dah lama dah kan. Hari ni kami baru lepas balik daripada buka puasa pula. Rumah terbuka. Bukan buka puasa, rumah terbuka member kita. So lah ni kami nak pergi tempat lain pula. Tapi bukannya open house, tapi open shop. Kedai. Bukan rumah dah, kami nak pergi kedai. So lah ni on the way. Ada beberapa biji. Ada yang nak balik, ada yang memang nak pergi lepak lagi. So kita tengok dulu dekat sana ada apa. Jom. Oh. Syahdu gila bunyi CZX ni. Lah. Kata nak. Oh, kena blok. So tak boleh guna jalan tu. Mungkin sebab dia punya corner tu dia bahaya kan. Jadi better keluar simpang kat sini lah. It's better lah. So actually ada a few player-player ni nak main corner katanya. Tapi dekat sini corner yang tak berbahaya lah. Ni corner yang jalan dia agak tebal, agak banyak, ada 3 lane kan. So boleh lah nak main. Jomlah kita start. So ada beberapa player dah kat depan. And kita nampak ada yang tak nak main, ada yang betul-betul nak main. Yang nak main kita follow. So this is Jaja. Yang ni Jaja. Nampak je biasa. Player Oh, buka kaki. Lain macam. So dekat depan dia ada sebuah Ninja 250 ZX25R. Lepas tu ada GSX 250 R25. Lepas tu aku Ninja 250. Tapi tak boleh nak main sebab ada kereta Honda kat depan tu. Aku tak tahu lah dia pun nak potong ke tak. Tengah tunggu lagi. Supposedly nak potong kat sini agak berbahaya lah. Buat masa ni mungkin tak boleh nak main sangat sebab kebanyakan orang keluar pergi cari makan time ni. So memang banyak kereta lah. Bahaya jugalah nak main. Tambah-tambah pula malam kan. Kita tak tahu malam ada apa. So sekadar layan-layan geli-geli je lah. Abang Dragon bye. Adik dah bermain. Depan kita ni Bat. Oh, badan turun dulu. Oh. Jom kita cucuk. Depan ni Syed. Jaja. Syahmi. Syah depan ni Syahmi. Depan tu siapa?
Okey, tahan. Mamat yang ajak kita main ni. Jom. So selesai dah permainan tadi, walaupun tak ada lah push sangat pun kan. Santai-santai kan. Habuan hilangkan karat-karat di motor. Daki-daki kat motor. So nanti kita on the way nak ke, katanya My Kopi, Mi Kopi. Apa nama tempat tu aku tak tahu. So aku pula orang yang tak ke arah kopi sangat. Jadi kita tak tahu nama tempat-tempat yang hipster-hipster tu, kita tak tahu. Jadi kita pergi je lah. Apa yang ada kita beli makan. Risau. Tak mana? Woi, kedai tu tak mana? Jalan. Lah, sampai dah. Dekat sini je. Kejap lah, kita parking jauh sikit lah. Kau nak keluar sekarang. Kita parking. Dia pun naik atas, kita pun nak naik atas kot lah. Alah, untunglah. Okay. Alright, so dah pun sampai. Alhamdulillah. Wow. Okay, sila. Select. Alright. Wah, dah. Okay, sila. Oi, dah subscribe. Oi. Baik. Dah. Biar dulu. Jadi special. Oh, special. Aku cakap kat dia kalau dia nak suruh cium pipi dulu. Aku dah. Cium kaki tadi. Ini zone. Nailah. Mandor dia. Lagi. Paan. Awak ni, apa ni? Okay, sila. Mak Syed. Ni kali kedua dapat. Ha? Kali kedua. Tak apa. Yang ni lain. Okay. Oh. Ada juga belakang. Yang ni special. Alright. So semua dah selesai makan. Lepas ni nak pergi ke next spot pula. Mereka nak pergi berkena aiskrim dekat Family Mart. Tak mana, tak tahu. Family Mart pula. Hai. Tapi tak apalah. Jangan duduk tempat lama-lama. Tak boleh. Aku cepat berakak lah pokok. Kalau boleh tu, tolonglah. Jangan duduk lama-lama sangat. Alamak, sorry bang. Jom. Bismillah. Dalam motor lewat. Aduh, sagat manifold. Okay. So now kita akan U-turn dekat depan tu, patah balik pergi ke mana tadi tu? Seagate. E-gate kan Seagate? Antara dua tu lah. Aku dengar gate-gate dari belakang tu. Ni Naila.
CBR 150. Perempuan Sekali lagi yang peringat aku nak tu. Yang boleh ingat aku nak ngorek pula. Orang punya ni. Okay, jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Berhemahnya seorang-seorang. Padahal sekok-sekok macam setan bawa motor. Dia kalau apa pasal aku punya side mirror ni masih standard tau. Okay, side mirror aku memang masih standard. Aku tak akan tukar. Aku tak akan buang pakai yang jenis winglet tu. Tak akan. Memang tak akan. Pasal apa? Satu, benda tu memang tak function gila. Kecil. Nak tengok apa pun tak boleh, kan? Lepas tu dah lah apa, kalau pulas banyak kali kan, pulas patah pula. Allahu akbar. Takkan beli. So aku maintain saja pakai yang besar ni, biar capang tak apa. Habis kuat pun kalau aku hantam apa side mirror kereta lain pun tak patah. Yang ni memang lagi kuat. So aku better pakai yang ni lah. So jangan tanya aku kenapa aku tak tukar pakai yang jenis winglet lah apalah. Jangan tanya. Pasal dia aku nak tengok belakang. Kadang-kadang bukan nak tengok belakang je, aku nak tengok tahi gigi kan, nak adjust rambut, aku pakai side mirror aku. Kalau pakai hak kecil tu, nak adjust rambut apa pun tak nampak. So tak banyak, ada dalam around 8 biji motor lah yang aku kira tadi. So tak banyak lah yang ada malam ni. Pun dah sekarang jam pukul berapa? 8, pukul 10:40. Lewat dah lah. Normally lah, kalau macam aku lah kan, selalunya lah, aku takkan keluar pergi ke apa, melepak tau. Aku jarang keluar lepak. Normally aku akan menyahut seruan kalau ada orang panggil tu, macam pergi ride, ataupun pergi ke suatu tempat, ataupun dalam jarak yang jauh. Okay, aku akan start motor, aku akan pergi. Kalau lepak bagi aku akan lepak at least 1 jam macam tu. Aku dah nak gerak. Aku nak gerak mana-mana. Tak boleh nak duduk lama-lama. Dia jadi boring lah. Duduk saja kan, sembang tu sembang ni, benda suatu topik yang sama. Lain-lain kali dia ngutuk member. Malas lah aku. Baik aku jalan je. Baik jalan atas motor. Pasal bercakap dengan motor ni seronok. Kalau bercakap sahaja kan, dia jadi macam lama-lama dia akan jadi toksik. Sebab kita dah tak ada topik kan nak sembang. Bila ada ride, dia kebanyakannya sembang pasal ride tu. Pergi sana, pergi sini, apa yang terjadi semasa ride tu kan. Tapi kalau duduk tempat kan, duduk sampai 3-4 jam, lah dia akan jadi buka cerita. Okey, hantar dak dia ni jadi macam ni, hantar dak dia tu macam tu. Memang toksik lah lepas tu. So aku nak mengelak benda yang terjadi macam tu. Aku decide diri aku sendiri, aku takkan lepak lama-lama. Sebab aku tak mau benda-benda yang negatif tu terjadi depan mata aku. Aku sendiri pun kalau boleh tak mau dengar lah benda-benda negatif. Sebab benda tu tak best lah. Kita nak ambil motor kot kan, ambil motor benda yang sonok-sonok. Tak mau lah benda-benda yang tak syok ni. Kalau boleh kita nak fun saja, cinta. Kemain laju semacam kalau dari mana lah. Aiskrim tu tak lari mana pun dah. Yang perempuan pun bukan main punya laju. 1-3. Ni so this is Penang. Lawa macam KL kan. Tapi KL lawa lagi lah. Penang tak tahu mana lah. Tapi ada lah jalan-jalan yang nampak macam high rise macam ni kan, bangunan tinggi-tinggi kan, lawa-lawa malam. Penang pun ada, cuma tak secantik KL. Alamak, dah kanau. Yang belakang tu tengah duduk busy. Yang member depan tu pasal bawa motor lah, tak boleh nak busy dengan Marco. Aduh, hai. Oi, lain corner bawa ni.
Tu. Oh, lah yang corner apa-apa ni. Oh, yang ni pun tak pakai lah. Wow, wow. Wow. Tak mau kalah seorang-seorang. Pantang nampak corner, masing-masing nak tunjuk belang. Harapnya semua selamat je lah. Nak buat tunjuk apa skill ke apa-apa boleh, tak ada masalah. Janji selamat dan menjaga keselamatan. Nah, itu je. So dah nak sampai dah Caltex E Gate. Aduh, parking limited lah parking. How ah? Bagi dia masuk dulu. Tak apa, kita tak apa. Member kena tinggal sampai bye-bye. Yang ni isi minyak dah habis. Aduh. Weh, penuh lah. Penuh. Yalah, penuh lah. Kau nak lepak tak mana dalam? Penuh lah. Okay, so itulah dia perjalanan kami untuk hari ini, ronda-ronda and so takat tu je kot hari ini. And kita pun dah habis ronda sudah. Jangan lupa untuk like, share, komen dan juga subscribe. Okay, itu saja perjalanan kita. Bye-bye.